Hello. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hi. Hai Cikgu Yoy. Hai Tulip Jingga. Hai Anon. Okay. Ada form 1 ke kat dalam ni? Hai Nabil. Hello Kuri Hitam. Hello Hanon. Hello Atira. Shida. Hai. You guys boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Okay, hi Mira. Hello. Okay, Mira ni macam kenal lah. Ni yang selalu selalu tegur saya dekat IG tu ke? Kita ada siapa lagi? Kita ada Cikgu Muzi. Wow, ada cikgu dalam ni. Kita ada Ida Hamri. Kita ada kita ada Adam. Kita ada Karina Akila. Kita ada Adi. Kita ada Chicken Nugget. Hello guys. Okay, kita belum start lagi. Kita baru je start. Okay, hopefully tak apa, kita tunggu dulu. Sementara tu kita sembang dulu. Okay, hi Adam. Hi Rose. Hello. Kita relax dulu. Bagi ramai sikit baru kita start. Okay. Hello. Nak spam like boleh? Asal tak boleh pula Miss Kyuka? Boleh. Sila. Bagi 10k. Okay, so before kita start, okay, dah ada 26 orang dalam ni. Hi, hello. Okay, tak ada wifi. Tak ada wifi, besok masuk ni guna apa? Okay, alright. Okay, boleh Kyoka. Terbaik Kyoka, okay. Alright, so before kita start, saya perasan ada beberapa nama yang saya tak biasa nampak hari ni. Okay, so guys, malam ni kita nak fokus. Usually kalau malam kita tak buat sekolah rendah punya lah. Kita akan buat tingkatan 1 sampai tingkatan 5 punya. Tapi kalau saya nak buat tingkatan 1 sampai tingkatan 5 pun kita tak akan go soalan exam ataupun soalan SPM. Kita akan kita akan fokuskan basic saja, okay? Alright. But favourite awak? Ya, but favourite saya juga sebab dia ada satu saja formula. Dia soalan, dia macam puzzle. Actually, maths memang macam puzzle, okay? Sabar, jangan mereka lagi tengah tak ada line. Pula dah. Saya kena tunggu awak pula. Okay, by the way, dalam ni ada form 1 sampai form 5 ke kat dalam ni? Okay, kalau ada form 1 sampai form 5, okay, you are so welcome to join. Okay, hari ni kita nak sembang tentang teorem Pythagoras. Okay, ramai rasa macam, oh ni topik form 1, saya form 4, saya form 5, tak payahlah kot join kan. Tapi saya nak beritahu kat awak, actually, teorem Pythagoras punya basic ni you akan guna sampai form 5, sampai you habis sampai you habis sekolah. Okay, dia ada dekat mana-mana, dekat banyak topik. Okay, alright, form 1 here, seriously cikgu ajar saya tak faham, ya ke? Okay, tak apa, it's okay. Awak boleh stay dekat sini, jom tengok if awak boleh faham this one, okay? So, untuk siapa-siapa yang first time join, okay, hi, nama saya Teacher Farah. Okay, Teacher Farah akan sembangkan topik basic malam ni. Okay, kalau malam-malam ni kita nak layan topik-topik yang simple-simple je. Tapi simple-simple pun dia adalah basic yang penting. Nama pun basic kan. So jadi saya dah boleh start ke belum ni guys? Saya dah boleh start ke belum? So kalau dah boleh start, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita start kita punya sembang. Okay, so jom. So Pythagoras theorem ni kan, actually dia cerita pasal apa tau? Dia cerita pasal segitiga. Okay, so jadi segitiga ada banyak. Kita ada isosceles triangle, kita ada right angle triangle. So kalau teorem Pythagoras ni, kita cakap tentang segitiga sudut tegak ataupun right angle triangle. Okay, so macam mana rupa right angle triangle tu macam ni. Okay, dia ada sudut dia adalah 90 darjah kat sini. So tu adalah right angle triangle. Okay, baru mula ke? Ya, capang. Kita baru mula. Jom, join. Okay, lagi sikit je. Lagi sikit apa? Saya nak 10k. Nampak tak? Okay, so jadi right angle triangle. So jadi bila kita buat soalan teorem Pythagoras ataupun kita bincangkan teorem Pythagoras, kita akan bercakap tentang segitiga apa? Segitiga 90 darjah ni. Okay, alright. So jom kita kenal dulu. Okay, so untuk bila you guys dekat form 1 kan, dia punya bahagian tu ada nama-nama dia. Waktu awak dah tingkatan apa form pun ada nama dia juga. Tapi since kita tengah nak layankan basic, saya tak akan sebut benda macam opposite lah, adjacent lah, apa tu form 4, form 5, SPM. Saya tak nak sebut. Kita nak relax je, okay? Alright, so jom kita tengok. Kalau kita cakap pasal segitiga bersudut tegak ni kan, cuba bagi tahu saya everyone, ada berapa sisi kalau segitiga?
Kalau segitiga ada berapa sisi? Boleh tak you guys tolong tengokkan dan bagi tahu saya dekat chat. Ada berapa sisi? Ada 3. Thank you so much Ila. You ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3 kat sini. Okay, ada 1, 2, 3. Ada 3. Awak tahu tak dalam 3 ni kan ada satu bahagian yang paling panjang. Dia ada nama dia. Okay, so mana satu yang paling panjang dekat sini? Paling panjang adalah this one. Okay, dia ada nama dia. Nama dia adalah hypotenuse dalam bahasa Melayu. Okay, nama dia adalah hypotenuse. Kalau dalam bahasa Inggeris adalah hypotenuse lah. Okay, alright. Okay, see saya nampak dah ada orang cakap bertentangan. Betul, usually kalau form 1 kita tak ada nama bertentangan ni. Okay, so sekarang ni, macam mana kita nak tahu which one adalah hypotenuse? Penting untuk you guys tahu which one adalah hypotenuse, which one yang bukan tau. Okay, cara you nak tahu mana satu adalah hypotenuse, cara dia adalah awak cari huruf L. So, saya akan cari huruf L. So, this is L, betul? So, kalau L tu bukan hypotenuse, yang hypotenuse tu yang this one. Selain daripada L. Faham? Okay, so ingat, kalau nak cari hypotenuse yang paling panjang, first awak cari L dulu. So, L tu bukan hypotenuse. Yang tinggal tu hypotenuse. Paling panjang. Betul, Asfa? Okay? So, itu ke hypotenuse? Ya, betul. So, jadi sekarang ni, I think everyone clear kot which one adalah hypotenuse. So, kalau you guys okay, mari kita buat soalan jap. Dia kata, tentukan hypotenuse bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okay, contoh dia bagi dekat sini, dia bagi dekat awak ada QP, kita ada PR, kita ada QR. So, which one adalah hypotenuse dia? So, awak cari, okay, this one adalah L. So, maksudnya inilah hypotenuse dia. Hypotenuse dia QR. Pandai everyone. So, hypotenuse dia adalah QR, betul? Simple? Simple. So, cuba bagi tahu saya, kalau yang ni mana hypotenuse dia? MN ke, NL ke, ML? Which one? Which one guys dekat sini? Oh, by the way, like saya boleh tak? Saya nak dapatkan 10k untuk 10 minit pertama ni. Yes, betul. Pandai everyone. Cari dulu mana L. So, this one adalah L. So, hypotenuse dia paling panjang dia adalah ML. Good job. Okay, bukan ML game tu So, jadi hypotenuse dia adalah ML. Okay, pandai. So, next, nombor 2. Mana hypotenuse dia? AC ke, CB ke ataupun BA? Which one? Form berapa? This is form 1 punya tapi guna sampai form 5. Ni adalah basic untuk kita power sampai form 5. So, which one guys? Yes, pandai. Cari dulu. Ini huruf L. So, jadi yang bukan L tu lah hypotenuse. Itulah paling panjang. Okay, AC. Nak sebut AC boleh, nak sebut CA pun betul. Okay, so next kita pergi kepada soalan nombor 3 pula. Nombor 3 ni, mana satu hypotenuse dia? RST. R ke S ke T? Which one? Mana satu? R ke S ke ataupun T? Okay, so jom tengok. Ni huruf L. Sisi tegak dia. So, maksudnya hypotenuse dia adalah T. Macam tu je. Good job everyone. Korang memang gempak. Okay, jom next. Nombor 4. Mana satu hypotenuse dia? Hypotenuse dia adalah D, E ataupun F. Mana satu hypotenuse dia guys? Yes. So, kita tengok ini huruf L. Tegak. So, jadi ini adalah hypotenuse dia. Hypotenuse dia adalah E. Korang ni memang power lah. Saya baru bagi sikit je korang dah boleh buat macam-macam. Korang memang terbaik. Korang memang power. Okay. So, jadi sekarang ni, korang dah tahu dah nak cari hypotenuse yang mana. So, boleh tak kita start buat soalan? Boleh kita start buat soalan tak guys? Boleh You guys dah ready nak buat soalan tapi kena kira-kira sikit lah. Kena keluarkan kalkulator. Okay, so dah ready So, jadi kita pergi kepada level yang senang dulu. Okay, so sekarang ni bila kita dah start kira-kira, maksudnya kita kena ada formula. Sekarang ni, apa formula dia? Formula dia macam ni. Okay, sebelum tu, saya bagi dekat awak. Ya, bagi awak ni dulu Okay, awak dah tahu dah. So, ini paling panjang, ni adalah hypotenuse dia. You guys tahu tak, setiap bahagian ni kan, dia ada nama dia tau. Okay, kalau yang ni kita panggil dia sebagai C. Okay, ini adalah A, ini adalah B. Okay, itu adalah A, itu adalah B. So, formula yang awak kena hafal, yang awak kena faham adalah C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Okay, alright. C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Macam tu, boleh? Okay, alright. So now, apa tu C, apa tu A
apa tu B. Tu adalah sudut, tu adalah Allahu Akbar, Allahumma salli Muhammad. C, A dengan B tu adalah dia punya sudut. Dia punya sisi, sorry. Ni adalah sisi C, ni adalah sisi B, ni sisi A. Faham Okay. Alright. So kita tu boleh ke? Bukan add maths. Ni adalah maths tapi dia akan guna untuk maths dengan add maths nanti. Okay. Boleh Okay. So now mari kita tengok dekat sini. Saya nak tanya awak. Mana satu hypotenuse dia? 3 ke, X ke ataupun 4? Mana satu hypotenuse dia guys? 3 ke, 4 ke, X? Pandai. Betul. So jadi hypotenuse dia kat sini adalah X, betul? Kan? Okay, so jadi saya keluarkan formula balik. Jom kita keluarkan formula balik. C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Betul tak? Kan? Itu formula dia. So C tu kena ingat C tu adalah hypotenuse. C adalah kita punya hypotenuse. Okay. So ada tak dia bagi kita hypotenuse kita? Ada tak dia bagi hypotenuse kita guys? Ada ke? Ada ke tidak? Tak ada. Mana ada dia bagi kita kat sini X. So saya masukkan nilai hypotenuse adalah X. So formula dia ada kuasa 2 kan? So saya masukkan kuasa 2. Macam tu. Boleh? So A kita mana? A kita 3 ke? A kita adalah 4. A kita adalah 3 ke? A kita adalah 4 guys. Tolong saya sekejap. A kita adalah 3 ke? A kita adalah 4. Ada orang kata 3, ada orang kata 4. Jawapan dia adalah mana-mana pun boleh. Ini boleh jadi A, ini boleh jadi B. Ini boleh jadi A, ini boleh jadi B. Dia tak ada masalah. Dua-dua boleh jadi. Okay, so awak just kena ingat. Selain daripada C tu, A, B lah. Macam tu, boleh? So, untuk bagi kita uniform, saya namakan ni A, ni adalah B kita. Boleh? So, jadi yang sudut tegak tu AB, okay? Sudut tegak tu AB, boleh? Okay? So, jadi kita punya A, awak boleh letak sini 3. So, 3 kuasa 2. B kita adalah 4 kuasa 2. Macam tu, boleh? Okay? Alright. Alamak, ada orang spam saya. Tahun 5, saya tak ada spesifik jadual awak untuk darjah 5. So, awak boleh follow je. Okay? Boleh follow TikTok ni and on notification. Boleh? Okay, so far semua orang okay? Boleh Okay, jom kita tekan kita punya calculator nak. Okay, 3 kuasa 2 dapat berapa? 3 kuasa 2 kita akan dapat sama dengan 9. Okay, 4 kuasa 2 dapat berapa? 4 kuasa 2 kita akan dapat sama dengan 16. Yes. Okay, so dapat berapa? 9 tambah 16 kita akan dapat sama dengan? Sama dengan 25. Betul Mary. So kita akan dapat sama dengan 25. Kita kan nak cari X sama dengan berapa ke kita nak cari X kuasa 2? Cuba beritahu saya. Kita nak cari X ke kita nak cari X kuasa 2? Okay, dia kata hitung nilai X bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Kita nak cari X tapi sekarang ni kita ada X kuasa 2. So macam mana kita nak tinggalkan X sorang-sorang guys? Macam mana? Macam mana kita nak bawa kuasa 2 tu pergi sebelah? Kuasa 2 tu bawa pergi sebelah jadi? Yes, kena ingat tak okay, awak dah form 1 dah ni. Kena ingat tambah lawan dia tolak. Tolak lawan dia tambah. Darab lawan dia bahagi. Bahagi lawan dia darab. Kalau kuasa lawan dia adalah punca kuasa. Allah tak nampak. Adalah punca kuasa. Kalau punca kuasa, lawan dia adalah kuasa. Macam tu, boleh? So sekarang, kalau awak nak tinggalkan X sorang-sorang, kuasa tu bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 25. So X adalah sama dengan berapa? So X adalah sama dengan? Tekan calculator. Sama dengan 5. Betul. So maksudnya kat sini kita dah dapat dah. Hypotenuse kita adalah sama dengan 5. Okay, hypotenuse adalah sama dengan 5. There you go. Dah dapat dah. Awak hafal formula simple je. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Okay. So ingat C tu adalah hypotenuse kita. C tu adalah kita punya hypotenuse. So far semua orang okay ke untuk soalan yang pertama ni? Okay. You guys okay? Kalau nak cari bertentangan berseberangan macam mana pula cikgu? Okay. Ada soalan dia. Sabar sekejap. Kita nak fokus cari hypotenuse dulu. Boleh ke? Okay ke? Sekejap lagi kita akan jumpa soalan yang dia tak bagi, dia bagi hipotenus tapi dia suruh cari benda lain. Okay? Boleh Alright. Oh, umur 21 pun dah tengok. Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay? Alright, bukan hippopotamus guys. Dia hipotenus. Hipotenus, boleh?
Okay. Alright. So, jom kita pergi kepada soalan kedua boleh? Okay. So, sekarang ni bagi tahu saya. Okay. Sekarang ni apa formula dia? Formula dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay. Sekarang bagi tahu saya. Ada tak dia bagi nilai hipotenus kat sini? Ada tak dia bagi nilai hipotenus kat sini, guys? Ada tak? Ada tak, guys? Tak ada. Ini adalah hipotenus kita. Paling panjang ni. Okay. Okay, siapa yang baru masuk, cara nak cari hipotenus adalah kita cari huruf L, sudut tegak. So, selain daripada tu, itulah hipotenus kita. Saya nak tanya, hipotenus kita adalah huruf C ke, huruf A ke, huruf B? Hipotenus kita A ke, B ke, C? C, pandai. So, jadi dekat sini kita dah boleh masukkan. Dia kata hipotenus kita X, tak ada nilai. So, kita masukkanlah kat sini. X sama X kuasa 2. Dah. Okay, A kita berapa? A kita 12 ke, A kita 5? A kita 12 ke, A kita 5, guys? A kita 12 ataupun 5? Jawapan dia 12 boleh, 5 pun boleh. Tak kisah. Okay, tak kisah. Hipotenus tu penting. Hipotenus je penting. A, B tak kisah mana-mana satu. Okay. So, dekat sini saya letak 12 kuasa 2 tambahkan dengan 5 kuasa 2. Gitu. Okay. So, guys, jom tekan calculator. 12 kuasa 2 you akan dapat sama dengan berapa? You akan dapat sama dengan 144. Good job, everyone. Tambahkan dengan 5 kuasa 2 sama dengan 25. Pandai. So, tambahkan dua-dua jadi berapa? 144 campurkan dengan 25, you akan dapat sama dengan berapa? Sama dengan berapa tu? Yes, sama dengan 169. Dah settle ke belum? Kita nak cari X ke kita nak cari X kuasa 2 ni? Kita nak cari X kan? Sekarang ni kita ada X kuasa 2. So, kita kena tinggalkan X sorang-sorang. So, X sama dengan... So, punca kuasa bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 169. So, awak punya X sama dengan berapa? X awak sama dengan berapa? Sama dengan 13 cm. Okay. So, betul lah. Hipotenus kan paling panjang. Nampak tak kat sini? Paling panjang 13. So, betul lah. Logik lah jawapan kita. Hipotenus 13 cm. Okay. Alright. So, jadi itulah dia cara nak cari hipotenus. Gunalah formula Pythagoras theorem ni. Semua orang okey ke so far? Boleh follow ke? Kalau boleh follow, boleh tak saya dapatkan F? Oh, by the way, like saya tu boleh tak cukupkan jadi 30k? Okay, boleh jadi 30k tak? Alright, Astaghfirullahalazim, dia naik atas pula. Sabar jap. Kita turunkan dia balik. Terbatuk je terus turun semua benda. Okay, macam ni okey kot. Boleh Faham? Terbaik. Okay, sekarang ni saya nak, sebelum kita nak pergi kepada contoh yang lain kan, boleh tak you guys tengokkan dekat sini? Sebenarnya kan, kalau segitiga ni dia ada combination dia tau. Kalau awak hafal, senang sangat kerja awak. Awak tengok combination dia. Kalau awak ada 3, okay, jap, kita guna colour lain. Kalau awak ada 3, 4, hipotenusnya mesti 5. Mesti 5. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kalau awak ada 12, awak ada 5, mesti ada 13. Contoh, kalau dia bagi hipotenus kan, kalau awak ada 13, awak ada 12, mesti 5. Kalau awak hafal dia punya combination tu kan, senang kerja awak. Okay, macam mana nak hafal tu? Kena selalu buat soalan exam lah. Okay, boleh Okay, so now saya nak pergi kepada soalan yang mencabar sikit, boleh? You guys dah ready ke nak tengok soalan mencabar sikit? Soalan yang dia dah bagi hipotenus, tapi dia tak bagi yang lain. Macam tu. Boleh ke? You guys dah ready ke? You guys dah ready dah? Dah ready? Dah ready So, kalau dah ready, mari kita tengok soalan ni. Okay, tadi apa tadi? Formula dia guys? Tolong bagi tahu saya apa formula dia. Formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Macam tu, betul tak? Kan? Okay, saya nak tanya, ada tak dia bagi kita hipotenus? Ada tak guys? Ada tak dia bagi kita hipotenus? Ada? Ada ke? Ada ke dia bagi kita hipotenus? Ada. Macam mana nak tahu hipotenus? Cari huruf L. So, kalau yang selain huruf L tu, itulah hipotenus kita. So, hipotenus kita dia bagilah kali ni. Dia bagi. So, 20 kan? So, 20 masukkan. 20. C kita. Ingat, C tu hipotenus. Allah, saya tertukar-tukar antara bahasa Melayu bahasa Inggeris. Saya sebut bahasa Inggeris je hypotenuse, okay? So, hypotenuse adalah C, so kuasa 2. Sama dengan, ada tak dia bagi A? Ada tak dia bagi A?
So A boleh jadi 12, boleh jadi X. Tak kisah, tak kisah, tak kisah. Huruf L tu tak kisah. Siapa-siapa je boleh jadi A, siapa-siapa je boleh jadi B. So kat sini saya letak A saya 12 kuasa 2. Okay, tambahkan dengan B kita adalah X. X kuasa 2. So far ada soalan tak guys? You guys okay? You guys okay? So ingat ini boleh jadi A, ni boleh jadi B, ni boleh jadi A, ni jadi boleh B. Tak kisah. Tak kisah. Semua okay Okay, so now jom. 20 kuasa 2 sama dengan berapa? 20 kuasa 2 sama dengan berapa guys? Kalau 12 letak dekat B boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kalau nak buat macam ni pun boleh. 20 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tambahkan dengan 12 kuasa 2 boleh. Tak ada masalah. Mana-mana boleh. Sama je. Okay. Alright. So jadi yes. 20 kuasa 2 you akan dapat sama dengan 400. Sama dengan 12 kuasa 2 tadi kita dah cari kan. 144. Tambahkan dengan X kuasa 2. Sekarang ni ingat kita nak cari X. Kita nak cari X. So jadi guys nak buat apa sekarang ni? Kita nak buat apa ni? Dia bukan dalam satu tempat. Macam tadi kan kita buat ni kita boleh terus dapat jawapan. Tak payah gerak-gerak. Yang ni pun tak payah gerak-gerak macam tadi. Sekarang ni nak buat apa Betul kita nak pindah. Okay, untuk siapa-siapa yang selalu rasa macam teacher saya kalau bab ni memang saya tak tahu lah macam mana kan. So jadi saya tunjuk X kuasa 2 ni kan adalah nombor yang kita tak tahu kan. Kalau awak rasa serabut sangat, apa kata saya buat dia jadi macam kotak macam ni? Dia ibarat macam 400 sama dengan 144 tambahkan dengan anu macam tu. So dia ibarat macam 144 tambah berapa jadi 400. So macam mana awak nak cari nombor dalam kotak tu? Awak kena tambah ke, tolak ke, darab ke ataupun bahagi? Awak kena buat apa? Tolak lah, betul tak? Tak nampak lagi. Saya buat macam ni. Cuba kalau saya buat macam ni. 10 sama dengan 5 pula. Saya letak sini 6 tambahkan dengan anu. So apa nombor kat dalam tu? 4 kan? Macam mana awak boleh dapat 4? Of course 10 tolak 6. Betul tak? Kan? So jadi guys, one of the way untuk you pandai matematik, kalau you nak belajar matematik kan, kalau you rasa nombor tu besar sangat, cuba awak tukarkan guna nombor kecil, you akan rasa simple je. Okay, so sekarang ni dia akan jadi, kita jadi tolak lah kan. So 400 tolak 144 sama dengan X kuasa 2. So dapat berapa tu? 400 tolak 144 you akan dapat sama dengan? Yes, sama dengan 256. Sama dengan X kuasa 2. So buatlah macam tadi. So kalau X kuasa 2 dia akan jadi X sama dengan, so kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 256. So you akan dapat sama dengan berapa? Allah, tertutup pula. Sama dengan X adalah sama dengan? Sama dengan berapa guys? Kenapa saya batuk-batuk tiba ni? Sama dengan apa? Yes, sama dengan 16. Good job guys. So jawapan dia adalah sama dengan 16 cm. Okay. Alright. Settle Guys. Saya nak beritahu kat awak. Logik tak jawapan kita? Logik sebab Allah Akbar. Hipotenus kita mesti lagi besar. Lepas tu yang lain tu kena lagi kecil lah daripada 20. Okay? Faham Settle. So jadi macam tu je. Allah, thank you so much DJ. Ush, ada train lalu. Thank you so much. Okay, sekarang ni kan guys, saya nak concludekan sikit. Bukan conclude lah, saya nak tunjukkan dekat awak. Tak kisahlah dia suruh cari hypotenuse dulu ke, tak kisahlah dia suruh cari selain daripada hypotenuse ke. Bila awak ada pegang formula ni, semua benda boleh buat. Okay, so boleh Okay, settle So boleh tak kita nak move ke soalan seterusnya guys? Can we move to the next question? Boleh? Saya punya like dah 30k. Boleh tak saya nak 50k pula guys? Okay, nak lagi susah? Boleh. Saya dah sediakan dah guys soalan yang susah mencabar dekat sini. Okay. Syarat dia kena 90 darjah ke? Betul? Pandai awak ni. Okay. Alright. So sekarang ni kita nak pergi kepada soalan yang terakhir sebelum kita nak pergi yang mencabar sikit. So dekat sini kan, every time awak soalan tu kalau dia kata dia adalah right angle triangle ataupun segitiga bersudut tegak, awak terus keluarkan formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 like that. Boleh? Okay. Alright. So now, jom kita buat. Saya nak tanya, ada tak dia bagi kita hipotenuse? Ada tak dia bagi kita hypotenuse guys? Ada? Ada dia bagi kita hypotenuse? Ada ke?
Ada ke tidak? Ada? Ada yang mana tu? 26 ke 10 ke X? Mana satu hipotenus kita? Alamak, ada orang kata tak ada. Macam mana nak cari hipotenus? Okay, untuk siapa-siapa yang baru masuk, cara nak cari hipotenus adalah first, okay, bukan cara nak cari hipotenus, macam nak tentukan mana satu. Ini ke hipotenus adalah awak cari huruf L. Okay, ni huruf L kan? So, maksudnya inilah awak punya hipotenus. Okay, hipotenus kita A ke B ke C guys? Hipotenus kita A ke B ke C? Mana satu? Hipotenus kita adalah C. Pandai. So, jadi kat sini ni hipotenus kita kan? So, masukkan dekat tempat C. 26 kuasa 2. Sama dengan A boleh jadi 10, A boleh jadi X. Tak kisah. So, kita letak ke sini 10 kuasa 2 tambahkan dengan. So, ini saya jadikan dia A, ini saya jadikan dia B. So, dia jadi X kuasa 2. Boleh? Okay? Faham Okay, there you go. So, jom kita tekan-tekan kalkulator. 26 kuasa 2 dapat sama dengan berapa? Macam mana nak bezakan A dengan B? Oh, tadi kita ada sebut ulang-ulang. Sebenarnya A dengan B tak kisah. Mana-mana boleh jadi. Ini boleh jadi A, boleh jadi B. Ini boleh jadi A, boleh jadi B. Awak yang tentukan. Tak kisah. Tak ada masalah. Okay, awak nak letak macam ni pun boleh. 26 kuasa 2. Contohlah awak nak kata ni adalah X. Ni adalah A. Pun boleh. X kuasa 2 tambahkan dengan 10 kuasa 2. Sama je. Tak ada masalah. Okay, sama je. Faham Okay, so now 26 kuasa 2 you akan dapat sama dengan, betul ke ni? Dapat sama dengan 6, 7, 6. Good job. So 10 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 100. Pandai. Tambahkan dengan X kuasa 2. So ingat goal kita nak cari X. X tu unknown ataupun nombor yang kita tak tahu. So jadi kat sini dia akan jadi sama dengan X kuasa 2. So, ini bawa pindah. Dia akan jadi 676 tolak 100. So, awak akan dapat 5. Awak akan dapat 576. Betul? 576 sama dengan X kuasa 2. So, guys. Kalau kuasa 2. Kita nak tinggalkan X saja tau. So, kuasa 2 tu bawa pergi sebelah. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi betul. Punca kuasakan dia. Dia akan jadi 576. There you go. So, tekan-tekan kalkulator. X sama dengan apa? X sama dengan berapa? X adalah sama dengan 24. Good job. 24 cm. There you go. So, sini adalah 24 cm. Okay. So, guys, saya nak tanya, logik tak kita dapat jawapan 24? Logik tak kita dapat sama dengan 24, guys? Logik ke? Logik ke tidak? Logik sebab hipotenus paling panjang 26. So, jadi logik lah kita dapat 24 dekat situ. Okay. So, ini paling pendek. Allah, la ilaha illallah. Ni paling 10 paling pendek. Besar paling besar. Paling panjang. Sorry. Okay. Alhamdulillah dah pandai dah. Okay. So, jadi kita dah buat 4 soalan ni guys. So, 4 soalan ni kira macam level yang simple tau. Sebab apa? Sebab dia masih ada satu je. Isnopal. Hello. Isnopal, apa lagi Isnopal? Isnopal dia dah punch in. Okay, bolehlah buat apa yang Okay, dah boleh ambil exam terbaik. Nak lagi? Boleh, tak ada masalah. Okay, senang sangat. Oh, jangan risau. Kalau rasa senang sangat, kita ada beberapa contoh yang mencabar sikit. Yang bila awak dah tahu macam mana nak cari hipotenus yang mana, awak dah pandai cari sisi yang tak ada, sekarang ni kita dah boleh cari soalan yang mencabar. Kita dah boleh jawab soalan yang mencabar sikit. So guys, sebelum tu boleh tak jadikan saya punya like tu 50k? Okay, saya nak tanya. Set kosong macam mana? Allah, ini bukan set kosong. Baru live ke? Tidak, kita dah 30 minit dah live. But don't worry about it. Awak still boleh join. Okay, kita akan habiskan sampai soalan. Ya Rabbi, takkan nak buat semua ni kan? Okay, macam mana nak kira set cosec dengan chord? Allah, awak salah. Ni, malam-malam ni kita tak... Kalau malam-malam ni kita tak buat soalan-soalan SPM, saya akan buat soalan basic je. Sebab macam mana nak jawab soalan SPM kalau tak ada basic, betul tak? Kan? Alright, kena buat semua soalan ke? Amboi korang. Okay, kalau nak buat semua soalan, bagi 50k dulu. Like, okay, kita ni sebenarnya bukannya lah nak like pun. Kita nak bagi, okay, bila live ni dia FYP, kena dekat orang yang memerlukan, kan awak dapat pahala kat situ. Okay, kita nak bagi,
contoh ada orang yang tak tahu macam mana nak start belajar. Mana tahu bila masuk dekat FYP dia akan boleh start belajar. Okay. Alright. Saya umur dah 42 tahun. Nak ajar maths form 1. Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright. Serius lah teacher sampai 11 lebih dah ni. Ya, selalu biasalah Sid. Okay. Okay. Saya selalu buat 1 jam lebih je max macam tu lah. Okay. Oi, dah 50. Oi, saya minta 50k bagi 56k up. Guys, korang ni memang boy lah. Okay, korang tak tahu tau siapa yang korang akan tolong. Okay, so korang memang power. Okay, so rasanya dah 50k ni kita dah boleh sambung kot. You guys dah ready ke nak sambung? You guys dah ready nak sambung? You guys dah ready ke? Okay, dah ready? Okay, so kalau dah ready, jom kita try jawab soalan yang ini. Kita nak jawab soalan yang mencabar sikit. You guys dah ready? Kalau dah ready, boleh tak saya dapatkan ready banyak-banyak dekat chat saya? Ni tingkatan 1 punya basic. Tapi boleh, kalau ada sampai form 5 pun boleh join. Sebab this one adalah basic untuk jawab SPM. Okay? Terbaik guys, terbaik. Jom, cepat. Alamak, semua orang dah suruh cepat ni meh. Okay, sekarang ni awak ada 2 bentuk, betul tak? Awak dah ada 2 bentuk. So dekat sini awak ada bentuk. Saya label boleh tak? Saya nak label ni adalah bentuk A. Saya nak label ni bentuk B. Okay, boleh? Alright. Okay, saya nak bagi awak satu tips ni. You guys, segitiga ada berapa? Okay, sebelum kita sambung kan, saya nak tanya awak, segitiga ada berapa sisi? Segitiga ada berapa sisi guys? Segitiga ada berapa? Ada 3 kan? Cuba awak tengok ni. Ada 1, 2, 3. This one pun 1, 2, 3. Okay, bila awak nak guna Pythagoras theorem kan? Atau teorem Pythagoras, dia mesti bagi awak kena ada 2 dulu, baru boleh cari yang ketiga. Dia kena ada 2 dulu, baru boleh cari yang ketiga. Kalau awak ada 1 je, awak tak boleh cari tau. Awak dengar betul-betul. Benda sebelum kita nak buat benda susah-susah, saya nak ingatkan awak. Kalau ada 3 sisi, okay, kalau awak nak guna formula ni, C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ni, dia kena ada 2 dulu, baru boleh cari yang ketiga. Okay, dia tak boleh ada 1 je untuk awak cari lagi 2. Tak boleh. Dia kena ada 2, baru boleh cari yang ketiga. Ada faham? Semua orang? Semua orang okay Boleh pegang tu Okay, sekarang ni bagi tahu saya. Antara bentuk A dengan bentuk B, mana satu yang ada 2? Antara bentuk A dengan bentuk B, mana satu yang ada 2? Yang dia bagi 2 sisi. Mana satu? A ataupun B? A ataupun B? Terbaik guys. Awak memang fokus. Awak memang mantap. So A yang ada 2, betul tak? Nampak tak ni? A ada 4, ada 3. So kita nak start dengan A dulu. Okay. Kalau awak tengok B ni ada 1 je. Yang ni memanglah awak cakap, teacher ni ada 2, ada Q. Q tu tak ada nilai. Okay, Q tu tak ada nilai. So, jadi awak start dengan yang ada 2 nilai dulu boleh? Okay. So, jadi untuk senangkan lagi mata awak, saya keluarkan dekat sini. Okay, saya keluar nak senangkan kerja awak kan. Kan saya sayang awak kan. So, jadi saya keluarkan kat sini. Okay, saya letak sini 4. Sini 3. Sini ada macam ni. Boleh? Okay. Faham? Okay, so apa formula dia tadi kalau kita nak cari Pythagoras, kita nak cari kita nak cari sisi untuk segitiga. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Betul tak? Kan? Okay. So, bagi tahu saya, ada tak dia bagi kita C? Ada tak hipotenus guys? Ada hipotenus ke tidak? Ada hipotenus ke tidak? Ada ke? Ada ke tak ada? Jawab saya. Tak ada. Macam mana nak cari hipotenus? Saya akan ulang benda ni sampai kita habis soalan. Nak cari hipotenus, cari huruf L. So, jadi inilah hipotenus kita. Okay, so dia tak bagi kita hipotenus. Hipotenus adalah C. So, kalau tak ada C, kita letak balik C tu. C tak ada, so kita letak C kuasa 2. A kita mana? 4 ke 3? A kita 4 ke 3? A kita boleh jadi 4, A kita boleh jadi 3. Okay? So, dekat sini. So, saya letak A kita 4 kuasa 2. B kita boleh jadi 3 kuasa 2. There you go. Tak kisah. Okay? So, masukkan dekat kalkulator. 4 kuasa 2 jadi 16. 3 kuasa 2 jadi 9.
So 16 tambah 9 jadi 25. Kalau awak dah terror, awak nak sekali harung masuk dalam kalkulator pun boleh. Jimat masa. Okay, so jadi C kuasa 2 sama dengan 25. Kalau saya nak C je. Kalau C kuasa 2 sama dengan 25, kalau saya nak C saja macam mana? Sekejap, guys, saya nak block someone jap. Okay, alright, saya dah block dia. Okay, siapa-siapa yang pelik-pelik, chat pelik-pelik, saya block terus, okay? Okay, C kuasa 2 sama dengan 25, C adalah sama dengan 5. Good job, guys. So, maksudnya ini daripada sini nak pergi sini adalah sama dengan 5. Betul? Betul? Faham? Okay, so sekarang ni jom kita tengok kita punya rajah besar kita. So, kat sini. Nampak tak kat sini kita bagi 2 tanda yang sama kat sini? Nampak? Kalau awak nampak ada 2 tanda yang sama, maksudnya bahagi 2. Maksudnya, okay, kalau daripada sini nak pergi sini adalah 5. Kalau bahagi 2 maksudnya apa? Maksudnya sini adalah 2.5. Okay, saya colourkan untuk awak. Daripada sini nak pergi sini adalah 2.5. Daripada sini nak pergi sini pun adalah 2.5. Macam gitu, boleh? Bagus semua orang. Ada apa-apa soalan tak kat sini? Okay, so jadi mata awak kena tajam sikit. Mata awak kena tengok bigger picture. Boleh? Okay, so setakat ni semua orang jelas ke? Awak dah rasa pandai tak? Okay, clear tak everyone? Kalau clear boleh tak saya dapatkan C dekat chat? Are you guys clear? Boleh? Terbaik, jelas sangat faham. So sekarang ni, cuba kita tengok yang segitiga B pula. Cuba kita tengok segitiga. Macam biasalah untuk senangkan awak, saya akan tarik dia keluar. Okay, macam ni. Kita tarik dia keluar. Begini, begini. Okay, so jadi ini bentuk B. Saya tarik dia keluar. Sini 1.5. Sini 2.5. Sini adalah Q. Boleh? Okay, alright. So jadi bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok. Okay, so jadi dekat sini kita ada C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Ada tak dia bagi kat kita C? Ada tak dia bagi dekat kita C, guys? Ada? Ada ke dia bagi kita C? Ada tak? C adalah hipotenus. Ada tak hipotenus kat situ? Ada hipotenus tak kat situ? Jom kita tengok kat sini. By the way, jap, bagi saya mute saya punya ni dulu sekejap. InsyaAllah. Sekejap guys. Kita mute phone saya sekejap. Okay. Hipotenus ada lah. Macam mana nak cari hipotenus? Cari huruf L dulu. So yang bukan L tu lah hipotenus kita paling panjang. Hipotenus adalah C. So you letak kat sini. C kita adalah 2.5 kuasa 2. Yang tak nampak lagi tu. Saya akan cakap ulang-ulang sampai habis live ni. Okay. A berapa? A boleh jadi Q, A boleh jadi 1.5. So saya letak kat sini 1.5 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Tapi kan sekarang ni dia bagi kita dalam soalan dia bukan B kan, dia adalah Q, betul tak? So jadi saya nak tukarlah kat sini. Saya nak tukar, saya cut sini. Saya kat sini, saya nak namakan dia sebagai Q. Q kuasa 2, Q kuasa 2. So far, semua orang boleh follow saya tak? Kalau boleh follow saya, boleh tak saya dapatkan F dekat chat? Okay, dan you guys, like tu bagi 100k tau. Saya nak 100k, boleh? Follow Okay, so jadi sekarang ni kita nak cari Q. So kalau nak cari Q, tinggalkan Q tu sorang-sorang. So Q kuasa 2. Ini bawa pergi sebelah jadi tolak kan? So dia akan jadi 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2. Okay, tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 2.5 kuasa 2 tolak 1.5 kuasa 2. You akan dapat sama dengan 4. Awak akan dapat sama dengan 4, betul? So Q kuasa 2 sama dengan 4. Kalau saya nak Q? Kalau saya nak Q sama dengan? Betul Kak Nas, betul Harry. Punca kuasa bawa pergi kuasa bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 4. Okay, so Q adalah sama dengan 2. There you go. Betul kentang, dapat sama dengan 2. So maksudnya dekat sini Q awak sama dengan 2 cm. Logik tak kalau dapat 2 cm? Logik. Hipotenus paling panjang. So jadi yang ni kena lagi kecil lah. Macam tu. Okay. Alright. So dah settle ke? P dah dapat. P sama dengan 2.5. Q sama dengan 2. So jadi sekarang ni
dah settle. So jadi guys, macam mana awak rasa lebih pandai tak sekarang? Awak rasa awak boleh conquer the world tak? Awak rasa awak boleh takluk dunia tak sekarang? Senang tak sebenarnya? Dah pandai dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Alright, you guys jangan lupa lah share live ni. Okay, bagi like tu banyak sikit so that boleh masuk FYP dan lebih ramai lagi yang awak boleh tolong. Okay, tolong saya untuk tolong orang. Mana dah tahu kan, awak tak tahu masa depan siapa yang awak boleh tolong. Kalau dia nampak live ni, dia start minat belajar kan. Okay, macam mana dapat 5? Awak tertinggal satu episod ni, kita dah sampai sini dah. It's okay, kita ada satu lagi soalan. Kita ada banyak lagi soalan kat sini. Okay, boleh Okay. Alright. Okay, sebab nak ajar anak maknya belajar. Senang. Senang je. Thank you so much Puan Hati. Puan Hati baguslah. Selalu mak-mak ni kan, dia kalau yang zaman dulu punya lah, dia jarang cakap I love you. Tapi perbuatan dia, apa dia buat, okay, kita boleh nampak. Betul-betul tu I love you. Macam ni? Dia tak sebut I love you tapi cara dia tu, apa dia buat tu, kita boleh nampak dia sayang. Okay. Alright. So guys, jom kita pergi kepada soalan nombor 2 nak. Okay, boleh? You guys okay ke? Boleh? Okay. So jom. Okay, boleh tak? Effort. Betul Rara. Effort tu. Okay, kita tak nak just cakap dekat mulut. Guys, thank you so much lah. Dah 100k. Alhamdulillah. Jadikan 200 pula. Okay. Alright. So guys, semua orang dah ready tak nak jawab soalan yang lebih mencabar? Kalau dah ready, jom. Let's go. You guys dah ready ke? Kalau dah ready, boleh tak saya dapatkan ready banyak-banyak dekat chat? Boleh tak saya dapatkan ready banyak-banyak dekat chat? Dah ready dah? Dalam ni saya nampak bukan form 1 je kat dalam ni. Okay, dah berkobar-kobar nak jawab. Terbaik. Cepat ready, ya Allah. Saya dah kena marah. Okay, sekarang ni kita nak label dulu. Macam tadi kan nak bagi senang. Okay, saya selalu cakap dengan student saya, jangan gelabah, relax, tarik nafas dulu. Okay, alright. So jom kita tengok soalan nombor 2. Okay, jom kita label dulu. Boleh tak awak bagi tahu saya ada berapa shape dekat dalam ni? Ada berapa segitiga yang awak jumpa dekat sini? Boleh bagi tahu saya tak? Okay, cuba boleh bagi tahu saya tak ada berapa? Ada 2. Boleh tak record? Kita patut upload ni dekat YouTube kan? Okay, untuk siapa-siapa yang nak belajar kan? Maybe kita boleh ni. Ada 2 kan? Okay, mana 2 tu? Okay, yang ni mula-mula kita ada sini A. So, kita ada segitiga yang pertama A. Okay, this one adalah segitiga yang pertama. Allah, tak nak lah. Saya letak sini segitiga A. Okay, segitiga A. Mana satu lagi segitiga, Puan Ruzana? Mana satu lagi segitiga? Boleh bagi tahu saya tak kat mana? Sebelah dia ke? Ini segitiga B, ya ke? Ya. Salah. Salah. Bukan. Kalau awak cakap inilah segitiga yang kedua, salah. Kita kan nak segitiga sudut tegak. Iya betul. Pandai saya nampak. Ni nampak tak ni? 1, 2, 3. Ini sebenarnya B. Nampak tak? Kita ada satu segitiga besar, lepas tu ada segitiga kecil kat dalam. Awak tak boleh ambil yang ini. Sebab ini bukan segitiga sudut tegak. Kita nak yang sudut tegak macam ni, yang ada 90 darjah. Faham tak everyone? Boleh ke? Okay? Faham Boleh? Terbaik. So jom kita buat satu-satu dulu, boleh? So macam mana nak buat satu-satu? Okay, saya keluarkan dulu yang ni jom. Sebab saya kan sayang awak. So jadi saya keluarkan ni. Kita keluarkan segitiga yang pertama ni. Okay, so sini P. Sini adalah 6. Okay, sini adalah 10. Okay, guys. Apa formula dia tadi? Formula dia adalah C kuasa 2 tambahkan dengan A. Allahu Akbar. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Betul tak? Kan? Okay, cuba bagi tahu saya, ada tak dia bagi kita punya C, kita punya hipotenus, ada ada dia bagi tak guys? Ada tak? Ada? Macam mana nak cari hipotenus? Ulang lagi. Kalau nak cari hipotenus, cari huruf L. Yang bukan L tu, itulah hipotenus kita. Itulah C kita. So, jadi kat sini 10 kuasa 2. Boleh?
A kita mana? A kita boleh jadi, ni boleh jadi A, ni boleh jadi B, ni boleh jadi A, ni boleh jadi B. Tak kisah. So saya letak kat sini 6 tu A, 6 kuasa 2 tambah B. B kita mana? B kita ni P. So saya letak P kuasa 2. Okay? So far semua orang boleh follow saya ke? Oh, boleh. Okay. Alright. So sekarang ni macam mana nak cari P? Okay, so saya akan tinggalkan P kuasa 2 sorang-sorang. 6 kuasa 2 bawa pergi sebelah. 6 kuasa 2 bawa pergi sebelah. So, dia akan jadi 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. There you go. So, semua orang okey ke ni? Boleh ke ni guys? Okay, formula ni untuk hanya segitiga ke? Hanya untuk segitiga sudut tegak. Dalam silibus tingkatan 1 ni kan, dia ada ajar awak untuk tahu, nak tahu dia tu sudut tegak ke tak guna formula ni. Tapi kita nak cerita tu malam ni, boleh? Okay. Alright, so 10 kuasa 2, 100. 6 kuasa 2, 36. Nampak tak? Saya dah hafal dah. Bukan sebab saya cikgu maths. Sebab saya suka buat latihan. Okay. Okay, so 100 tolak 36 sama dengan berapa? Tolong tekan-tekan calculator guys. Okay. 100 tolak 36 kita akan dapat sama dengan 64. Pandai. Okay, so itu P kuasa 2. Kalau P kuasa 2 kita bawa pergi sebelah, dia akan jadi punca kuasa 64. So, P adalah sama dengan? Sama dengan 8. There you go. Pandai Capang dan kawan-kawan. So, 8. Bukan 32. Bukan bahagi 2. Dia punca kuasa 2. Okay, you guys hati-hati punca kuasa bukan bahagi 2. So, jadi dekat sini kita dah dapat dah. Ini adalah 8. Kita dah dapat dah. P kita adalah sama dengan 8. Okay. So, semua orang okey ke so far? Everyone okay? Kalau okay, boleh tak saya dapatkan all good dekat chat? Ataupun thumbs up? Okay. Everyone good? Okay. Guys, 150k guys like. Tolong. All good Okay, terbaik guys. Jom. Kita sambung lagi perjalanan kita. Kita nak cari Q. Sekarang ni, tadi siapa yang baru join tu? Kita kan ada 2 segitiga. Kita ada satu lagi segitiga besar ni. Nampak? Ni segitiga besar kita. Okay? Cuba. Okay, kalau awak baru belajar, start belajar, boleh tak awak take time sikit? Awak jangan rasa compare diri awak dengan kawan awak lain. Macam, kenapa dia sekejap je boleh faham? Kalau awak rasa awak slow, saya bukan slow tau. Kalau awak rasa awak perlu masa, ambil masa. No worry. Ambil masa lagi bagus daripada langsung tak bergerak. Okay. So sekarang ni dekat sini, saya keluarkan. Okay, sebab saya sayang awak. Saya keluarkan segitiga tu. So kita keluarkan segitiga besar tu untuk bagi Allahu Akbar. Saya keluarkan segitiga besar tu untuk bagi awak nampak. Tak cantik lah segitiga ni. Sekejap 1, 2, 3. There you go. Okay. So dekat sini, sebelah sini 8. Sini 17. Bawah ni kita tak tahu berapa. Betul tak? Dia complicated sikit kat bawah ni. So, jadi kita letak sini. Tak tahu berapa. Macam tu. Okay? Okay ke so far? Boleh semua orang Okay, so sekarang ni jom kita keluarkan kita punya formula. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Boleh? Okay. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Okay, C. Ada tak C kita guys? Saya tanya lagi sekali. Ada tak C kita? C kita ada tak? Hypotenuse kita ada tak? Ada? Ada. Pandai. Untuk siapa-siapa yang masih tak dapat, saya ulang lagi. Cara nak cari C, cara nak cari hypotenuse, cari huruf L dulu. So, jadi yang selain daripada tu, itulah kita punya C. Itulah kita punya hypotenuse, okay? So, dekat sini 17 kuasa 2 sama dengan A. Ini boleh jadi A, ini boleh jadi B. Ini boleh jadi A, boleh jadi B. Okay, so sini akan jadi 8 kuasa 2 tambahkan dengan, kita tak tahu berapa kan? So, saya letak sini B kuasa 2. Boleh? Okay. Kalau tanda soal tu nak ganti dengan huruf X pun boleh kan? Boleh Him. Cumanya, saya tak nak awak rasa pening. Sebab sini nanti ada huruf Q pula. Takut kalau awak rasa awak boleh, macam ni, awak boleh, saya nak cakap kalau awak okey, boleh je, tak ada masalah. Kalau awak alert orang dia. Okay, so sekarang ni kita nak cari B kuasa 2.
So B kuasa 2, 8 kuasa 2 buat pergi 11. So dia akan jadi 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Untuk siapa-siapa yang baru masuk, saya akan nampak macam laju sikit sebab kita dah tunjuk satu-satu daripada tadi. Okay. So now, tolong saya 17 kuasa 2 sama dengan berapa? 17 kuasa 2 sama dengan 17 kuasa 2 saya guna kalkulator saya. So awak akan dapat sama dengan 289. 8 kuasa 2 dapat sama dengan 64. Sama dengan B kuasa 2. Teacher, boleh tak kalau saya nak terus masuk kalkulator sekali harung je? Boleh, tak ada masalah. Okay, boleh je. Okay, so 289 tolakkan dengan 64, you akan dapat sama dengan 225. Okay, sama dengan B kuasa 2. So guys, tolong saya. Kalau B kuasa 2 sama dengan 225, B adalah sama dengan kuasa 2 bawa pergi sebelah. Jadi, punca kuasa 225 sama dengan 15. So, jadi kita dah dapat ke kita punya Q? Q kita sama dengan berapa guys? Kita dah dapat ke Q kita? Kita dah dapat ke Q kita? Q kita berapa? Q kita berapa? Siapa cakap Q kita 15? Dia salah. Kenapa? Sebab 15 tu adalah daripada sini pergi sini. Itu 15. Nampak tak? Ini tadi 17 sini, sini 8, sini. Semua daripada sini ke sini yang kita nak cari tu 15. Kita nak cari Q. Kita bukan nak cari daripada hujung ke hujung. Nampak? Okay. So macam mana nak cari Q tu? Tolak pandai. So 15. So nak cari Q. Daripada sini ke sini kan 15 kan? So kalau kita nak cari baki yang dekat sini tu tolak lah. 15 tolak 6 dapatlah 9 cm. There you go. Dah dapat dah. Okay? Boleh? Alright. Okay. Tak apa. Salah sekarang tak apa. Okay? Awak akan lebih power nanti. Okay? Alright. Okay. Wih, thank you so much everyone. Dah 125k. Sempat tak ni kalau saya nak dapatkan 150k atau 200? Korang suka topik ni. Okay guys, macam mana guys? Sekarang ni rasa macam boleh takluk dunia tak? You guys dah rasa macam boleh conquer the world tak? Dah faham dah? Terbaik, best. Awak memang best lah Rara. Okay. Okay, boleh Okay, nak lagi ke? Nak buat lagi ke? Nak buat lagi? Saya doa semoga anak-anak saya ke arah maths. Amin. Okay, saya ada dengar orang satu, tak tahu profesor ke siapa cakap kan. Kalau nak pandai banyak subjek, kena pandai maths dulu. Sebenarnya maths ni kan, dia adalah pattern sebenarnya. Dia adalah bentuk. Kalau awak mahir pattern, bukan semua subjek lah. Most of the subject you boleh ni. Okay? Alright, nak lagi ke? Kalau nak, cuba bagi saya 150k. Ya Allah, kenapa pula? Kenapa saya batuk-batuk malam ni? Siapa yang menjangkiti saya? Okay? Nak? Okay, 140k dulu. Buat sampai 200k. Thank you so much. Okay? Alright. 14 ke ni? Betul? Okay. Alright guys. Sorry lah guys. Kesian korang. Kena ni pula kan. Kena tekan like banyak-banyak pula. Tak apa. Okay je kalau tak ada like. Okay. Saya okay sebab sebenarnya like tu adalah untuk bantu kawan-kawan kita. Supaya keluar FYP. Ramai boleh belajar. Ramai boleh ubah hidup dia. Okay. Alright. So now guys. Boleh ke saya nak ke soalan nombor 3? Okay. You guys dah ready ke? Kalau dah ready boleh tak saya dapatkan ready ramai-ramai dekat chat? Boleh ke? Dah ready dah? Dah ready, terbaik. Okay. Saya tak faham koordinat. Maaf, hari ni kita fokus basic Pythagoras theorem. So, tak ada koordinat hari ni. Okay. Semua dah ready dah? Saya sukalah korang ni. Okay, suka lah. Okay. Kalau korang ada PMR ni, mesti korang power kan? Okay. Saya nak tanya lah. Sebelum kita nak start kan, saya nak tanya awak. Saya nak tanya awak something. Tapi soalan ni personal sikit. Awak nak jawab tak soalan saya? Soalan ni macam personal sikit lah. Boleh tak saya nak tanya something kat awak? Boleh tak? Boleh ke tak? Kalau ada balik UPSR dengan PMR, awak nak tak? Awak okey tak? Kalau ada PMR balik, awak setuju tak?
Awak setuju tak? Okey je. Wow. Setuju. Saya sembang dengan budak tingkatan 3 tau. Lepas tu saya tanya dia, kau kalau adik payment balik kau nak tak? Kau okey tak? Dia kata tolonglah ada balik. Dia kata kita orang macam dah tak ada macam dah lost dah sekarang. Macam tak tahu belajar untuk apa tak ada ni. So jadi guys, saya harap yang terbaik lah untuk kita punya ni. Sebab saya pun rasa macam adik-adik saya macam dah lost. Okay, so jadi jom kita pergi soalan nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita label dulu guys. So jadi saya labelkan this one adalah sebagai A. Saya label ni sebagai B. Okay, senang je kita nampak ada dua segitiga bersudut tegak kat situ. Saya nak tanya awak nak buat yang mana dulu? Awak nak buat A dulu ke awak nak buat B dulu? Cuba awak tengok betul-betul segitiga ni. Awak rasa strategically, secara strategik dia, kita patut buat A dulu ke buat B dulu? Hey, saya bangga lah dengan korang. Saya sumpah bangga dengan korang. Korang memang power lah. Hey, hati saya bunga-bunga sekarang ni. Sebab korang power. Okay? Ya, betul guys. Korang buat apa dulu? Actually kan, korang kena buat A dulu. Tapi sebenarnya kalau you nak buat A dulu pun boleh, nak buat B pun boleh. Kenapa Cuba awak tengok ni Ini kan, okay, kita tengok A dulu. Kita tengok A dulu Ada 1, 2. Kan teacher kata, awak kena start dengan segitiga yang ada 2. Kan ada tiga sisi kan? Make sure ada 2 sudut, baru boleh cari satu lagi sudut. Ini pun sama. Ni ada 1, ada 2. So, nak start daripada 2 pun boleh. Okay? Kalau ada soalan tu, contohnya macam soalan dekat atas tadi kan? Ini dia bagi kita 1 je. Lagi 2 dia tak bagi. So, kita tak boleh start dengan B tu. Faham korang? Okay boleh Jom kita tengok soalan ni. Let's go. Okay, jom kita tengok soalan ni. Kalau sesiapa yang hafal combination segitiga tu, dia akan laju lah. Tapi kalau tak hafal, jom kita tengok. Okay, awak nak start dengan A. So, jadi sebab saya sayang awak, so jadi saya keluarkan segitiga tu. Okay, kita tengok segitiga A. Saya letak sini A. So, kita letak sini 8, sini 17, sini kita tak tahu berapa. Okay, boleh? Alright, so jadi formula dia apa? Formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Ada tak dia bagi kita C? Ada tak dia bagi kita hipotenus guys? Ada dia bagi kita hipotenus? Ada? Ada tak dia bagi kita hipotenus? Ada, pandai. Macam mana nak cari hipotenus? Cari huruf L. So ini huruf L. So selain daripada tu, inilah hipotenus kita. Itulah C kita. So kita masukkan dekat tempat C, 17 kuasa 2. Okay, so jadi 8 tu saya jadikan dia punya A, 8 kuasa 2. Okay, yang kita tak tahu ni, ini adalah saya letak sebagai B kuasa 2. Boleh? Okay, so kita nak cari B. So B kuasa 2, ini bawa pergi sebelah, dia akan jadi 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Gitu. Boleh? Okay, jomlah kita terus sekali harung masuk dalam kalkulator. 17 kuasa 2. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, awak akan dapat sama dengan berapa? Betul, Lin. So, awak akan dapat 225 sama dengan B kuasa 2. There you go. Okay, so B adalah sama dengan berapa? B adalah sama dengan kuasa 2 bawa pergi sebelah akan jadi punca kuasa 225. So, B adalah sama dengan 15. Pandai. Okay, so jadi dekat sini, maksudnya apa? Maksudnya daripada hujung sini sampai hujung sini adalah 15. Okay? So, awak boleh tulis, awak boleh lukis. Time exam kan? Kertas tu awak punya tau. So, jadi jangan takut nak conteng, jangan takut nak bagi kotor. Awak conteng je. So, saya akan labelkan. Daripada sini, nak pergi sini. Kita buat macam ni lah. Alah, boleh lah. Daripada sini ke sini adalah sama dengan 15 cm. Okay? Boleh? Okay, so far okay. Conteng guna pen ke pensel? Pensel lah. Pen nanti tak boleh padam pula. Alah korang ni. Okay, so jom kita pergi kepada B. Boleh? Okay, so setakat ni semua orang clear tak? Kita dah cari atas tu 15. Semua orang okay? Boleh? Okay, so jom kita pergi kepada soalan B pula. Okay, so jadi sebab saya sayang awak, saya keluarkan. Okay, so jom kita keluarkan kat sini. Ini,
Ini. Okay, so sini 6, sini 10, sini dia tak bagi. Betul? Okay, alright. Okay, so jom kita tengok. Okay, so apa formula dia tadi? Formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Betul tak? Kan? Okay, alright. So C ada tak dia bagi kita C, guys? Ada dia bagi kita C tak? Mana C kita? Ada tak dia bagi? Ada ke tidak? Cuba beritahu saya dekat chat. Ada tak dia bagi C? C tu hipotenus kita. Ada tak hipotenus kat situ? Ada. Pandai. Mana? Good job everyone. Lagi sekali saya ulang sampai habis session ni, saya akan ulang je macam mana nak cari hipotenus. Awak buat huruf L dulu. So yang selain daripada tu, itulah awak punya hipotenus. So hipotenus awak 10. C tu hipotenus tau. So kita masukkan dekat C. So C kuasa 10 kuasa 2. So next A kita letak 6. So 6 kuasa 2. B adalah this one yang kita tak tahu tu. So B kuasa 2. Okay, ni bab 13 ke? Betul Syami. Okay, Syami terlepas lah Syami. Kita nak habis dah ni Syami. Okay, so sekarang ni 6 kuasa 2 bawa pergi sebelah, dia akan jadi 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Tinggallah B kuasa 2. So boleh tak you guys keluarkan kalkulator? Kita sekali harung je. 10 kuasa 2. Okay, tolakkan dengan 6 kuasa 2. You dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 64. Sama dengan B kuasa 2. So, B adalah sama dengan berapa? B adalah sama dengan? B adalah sama dengan? Yes. Kuasa 2 bawa pergi sebelah akan jadi punca kuasa 64. So, B kita adalah sama dengan 8. There you go. Okay. Alright. So, maksudnya dekat atas ni 8. Mana 8? 8 ni. 8 kat sini. 8. There you go. Okay. So, tadi kan soalan bagi dekat kita, kan dia suruh kita cari P kan? So, awak dah dapat dah. P awak adalah sama dengan 8 cm. Okay, boleh? Okay, Q. Macam mana nak cari Q? Tiba-tiba suara saya dah kuat pula. Macam mana nak cari Q, guys? Macam nak cari Q? Tolak. Thank you so much, kucing. Kita tolak. Tadi kan awak dah dapat dah yang tadi sama dengan 15 kan? Awak kira sama-sama dengan saya daripada sini ke sini 15. So kalau daripada sini ke sini 8, sini ke sini berapa lagi baki dia? Berapa? Dapat berapa? Pandai guys, sama dengan 7. Sini 7 lah. So awak akan dapat Q adalah sama dengan 7 cm. There you go. Okay. Terbaik. Oi, baru buat 3 soalan korang dah ajar saya dah. Power lah korang ni. Korang macam mana guys? You guys rasa lebih pandai tak? Awak rasa dah boleh conquer the world? Awak rasa awak dah boleh takluk dunia ke belum ni? Okay. Awak rasa awak dah boleh takluk dunia ke belum ni? Dah rasa easy ke belum? Awak rasa esok awak dah boleh Alhamdulillah. Awak dah boleh takluk dunia, dah boleh takluk bumi, dah boleh takluk bulan. Okay, awak dah boleh kawan dengan guru dah. Okay, sebab guru kan dia nak takluk bulan kan. Amin, boleh. Alhamdulillah. Kita ada lagi 4. Ada lagi 4 soalan. Mati saya macam ni. Okay. Kak, kucing saya kata dia faham. Terbaik kucing. Okay, macam ni lah yang kita nak. Okay, semua orang boleh join. Mak ke, bapak ke, kucing ke, jiran punya kucing ke, semua boleh join. Okay, mana dapat soalan ni? Saya dapat soalan ni daripada buku latihan. Okay, don't die please teacher. Hai, Gen Z. Okay, korang bukan Gen Z, korang Gen Alpha kan? Ke Gen Z ke Alpha korang ni? Okay, esok ada lagi ke tak? Esok saya tak sure lah. Selalu kan dalam live saya selalu cakap, saya tak boleh nak janji ada live ke tak. Sebab jadual saya macam annoying sikit. Tiba-tiba, banyak tiba-tiba. Okay, so jadi kalau awak tak nak terlepas live, awak tekanlah butang like, butang follow. Lepas tu awak on notification. Okay, alright. Kalau sesi hari ni kita upload kat YouTube macam best kan? Awak nak tak kalau kita buat satu YouTube untuk saya upload session sebelum ni, lepas tu awak boleh ulang kaji bila-bila. You guys appreciate tak kalau saya buat macam tu? You guys okay ke? Gen Y pun dalam ni. Hi Gen Y.
Okay, nak saya support. Okay, kalau nak support, sekejap saya bagi saya punya QR untuk you guys. Okay, alright. Thank you guys. Saya sukalah belajar dengan you guys. Okay, don't leave us teacher. We always love. Okay, bagus tu besar screen. Okay, alright guys. Sebelum, dah 170k ni. So, jadi maksudnya cita-cita saya untuk dapat 200k malam ni boleh tercapai lah ni. Ya? Ya ke? Okay. Alright. So, jom. Korang nak lagi ke? Apa kata saya bagi awak 5 minit, awak buat sendiri. Saya nak pergi makan sekejap. Lepas tu saya datang balik, kita bincang. Okay tak? Takkanlah nak buat sama-sama je. Awak nak buat sendiri tak? Ni teacher ni form 2 pun boleh ke? Boleh. Form 1 sampai form 5 semua boleh. Okay? Alright. Dah. Okay, ready tak? Okay, kita akan stop bila saya nak stop lah. Sebab saya sukalah gang malam ni. Best lah gang malam ni. Saya suka. Okay? Guys, jom. Nak lagi tak? Kan awak dah nak tidur dah ni. Dah pukul 12 ni. Korang, kalau mak ayah korang dah suruh tidur, korang kena tidur tau. Jangan lawan tau. Korang kena tidur tau. Okay? Alright. So, korang nak ke ni? Nak sambung tak? Nak sambung? Kita sambung? Saya pun suka teacher. Love lah guys. Love lah. Jom, satu lagi. Okay, so mula-mula awak nak buat apa? Kali ni awak lah cakap dengan saya boleh? Saya dah ajar awak dah berapa soalan dah ni? Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah 9 soalan dah buat dengan awak ni. So, jadi mula-mula kita buat apa? Okay, cari hypotenuse. Belum lagi. Label dulu. Kita buat satu-satu dulu boleh? So, jadi saya label ni sebagai A, saya label ni sebagai B. Okey tak macam tu? Buatlah satu-satu. Awak kan tak power lagi. Buat satu-satu label dulu. A, label B. Boleh? Okay, kalau saya tanya awak, mana lagi senang? Nak cari A dulu ke nak cari B dulu? Nak cari A dulu ke nak cari B dulu? Saya banggalah dengan awak. Saya happy lah. Saya nak nangis. Awak semua... Saya happy lah. Alhamdulillah. Okay. Malaysia masih ada sinar. Okay. Alright. Betul guys. Kita cari B dulu. Kenapa cari B? Sebab kalau awak nak start, awak kena make sure triangle awak tu at least ada 2. Kita ni kan ada 1, ada 2, ada 3 sisi kan? Awak tengok triangle mana yang ada 2. Yang ada 2 info. Okay, kalau awak kata awak nak start dengan A, cuba awak tengok A Ada 1 je. 1 je info. Ini dia tak bagi. Berapa nilai dia tak bagi. Ini pun dia tak bagi juga. Macam mana awak nak guna formula? Kalau awak ada 1 je. Awak kena tengok mana segitiga yang ada 2. So that awak boleh start. Faham Okay? Faham? Okay, so jom kita start dengan B dulu. So apa formula dia kawan-kawan? Formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambahkan dengan B kuasa 2. Betul tak? Kan? Okay, kita fokus dekat B. Okay, so jadi saya akan keluarkan sebab saya sayang awak. Saya akan keluarkan segitiga saya. Okay, kita akan keluar. Allah Akbar. Kita akan keluarkan segitiga saya macam ni. Okay, keluarkan segitiga macam gitu. Alah, tak cantik lah pula. Sekejap Tak boleh ni macam ni. Kita kena keluarkan. Macam ni. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, sini saya letak 12. Sini saya letak 16. Sini adalah apa? Sini dia bagi kita label P. Okay. Alright. Selalu live pukul berapa? Selalu saya live tak tentu. Awak kena follow saya on notification. Okay. Teacher dah boleh buat kelas online teacher. Saya memang ada buat kelas online untuk form 1. Kelas small grouping. Okay. Awak akan dapat 4 kali kelas sebulan. 20 orang je dalam kelas tapi sekarang ni kurang daripada 10 orang, kurang daripada 5 orang. So, kalau nak belajar tu best. Okay, kalau awak berminat, kelas tu berbayar tau. Awak kena tanya mak ayah awak dulu. Okay, kalau dia orang okay, parents awak okay, minta dia contact teacher, awak boleh tekan link dekat bio. Kelas dia, berapa ringgit? Yuran dia RM100 sebulan. RM1 sebulan je. Kalau bahagi 4, satu kelas RM25 je guys. Awak boleh tekan link dekat bio. Tapi kena parents awak yang cakap dengan saya lah. Form 3 tak ada form 1 je. Daripada darjah 4 sampai darjah 4 sampai tingkatan 1 saja. Okay? Boleh? Okay, so jom kita fokus dekat sini boleh?
Okay ke everyone? Okay, so jom. Formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 kan? Ada tak dia bagi kita C? Ada tak dia bagi kita hypotenuse? Ada tak dia bagi kita hypotenuse guys? Ada tak? Ada dia bagi kita hypotenuse? Tak ada. Pandai. Tak ada. Macam nak cari hypotenuse? Suara saya dah slow dah. Okay, macam nak cari hypotenuse? Cari huruf L dulu. So, selain daripada tu, itulah kita punya hypotenuse. Itulah kita punya C. So, kita tak ada C. So, saya letak kat sini. Okay, P, nilai dia P kuasa 2. Ada A tak? Ada. Saya letak sini 16 kuasa 2. Ada B tak? Ada. 12 kuasa 2. Yang ni senang sikit. So, jadi carikan untuk saya 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 16 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan? Tambah dua-dua terus. Sekali harung je guys. Ni soalan yang terakhir. So, jadi kita dah cepat dah. Okay? Kita dah buat berapa soalan ni? Kita dah buat 5 soalan. So, kita kena cepat now. Yes, thank you everyone. 400. So, P kuasa 2 adalah sama dengan 400. Carikan untuk saya P sama dengan berapa? P sama dengan? Kuasa 2 bawa pergi sebelah jadi punca kuasa 400. So, jadi P adalah sama dengan 20. Pandai. So, sekarang ni kan guys, cuba tengok dekat sini. Daripada sini nak pergi sini, kita dah dapat lah. Okay, daripada sini nak pergi sini dah 20. Kita dah dapat dah 20 cm. Okay? Boleh? Dah dapat dah. P adalah sama dengan 20. Sekarang ni boleh tak kita nak cari Q? Weh, dah 200k. Masya Allah, thank you so much everyone. I really appreciate it. Okay, hopefully boleh masuk FYP siapa-siapa yang memerlukan. Okay, thank you so much Ashraf. Thank you so much everyone. Saya appreciate sangat. Awak tak boleh nampak kat muka saya. Muka saya nonchalant sikit tau. Tapi saya sangat happy sebenarnya. Okay, semoga ada bahagian pahala untuk you guys. Okay, alright. So sekarang ni kita boleh tak kita cari A? Boleh tak kita cari Q guys? Boleh cari Q sekarang? Boleh? Okay. Teacher kena ambil nombor yang lebih besar ke? Contohnya 16 kuasa 2 dengan 12 kuasa 2. Bukan. Kalau awak baru masuk kan, sebenarnya huruf L ni, okay, 16 ni dia boleh jadi A, dia boleh jadi B. 12 ni boleh jadi A, boleh jadi B. Tak kisah. Tak kisah. Tak kisah. Okay, jangan risau. Tak ada sebab besar ke kecil ke, tak ada. Tak ada. Suka hati awak. Okay. Alright. So, jadi sekarang ni. Sekejap guys. Okay. Alright. So, sekarang ni, jom kita pergi kepada soalan A pula. Let's go. So, untuk senangkan awak, saya lukis balik dekat bawah ni. Okay. Saya lukis balik kat bawah ni. Bentuk dia macam ni. Okay. Boleh? Okay. Okay. So, sekarang ni, apa dia, kat sebelah sini ada 4.5. Sini adalah Q. Kat bawah ni berapa? Guys, tolong saya. Dekat bawah ni berapa? Bawah ni berapa? Bawah tu adalah 20. Thank you so much. 20, betul. Okay. Wow. Okay, so jadi 20. So sekarang ni, jom kita keluarkan formula kita. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ada tak dia bagi kita punya C? Ada tak dia bagi kita punya C guys? Ada ke? Cuba bagi tahu saya, ada tak? Thank you so much Lynn. Tak ada. Ingat C tu hypotenuse. Hypotenuse, cara nak cari hypotenuse adalah, okay, awak cari huruf L. Selain daripada tu, itulah kita punya. Selain daripada tu, itulah kita punya hypotenuse. So, hypotenuse kita adalah Q. Okay. So, saya letak dekat sini. Sini adalah Q. Q kuasa 2. So, ingat hypotenuse paling panjang. Hypotenuse bukan L. Hypotenuse adalah C. Boleh? Okay, boleh lah. Okay. Alright, so sekarang ni, macam yang kawan kita tanya, A tu yang mana? A tu kena paling panjang ke? Tidak. 4.5 boleh jadi A, 4.5 boleh jadi B. Sekati awak, tak kisah. Okay. So sekarang ni, A kuasa 2 kita letak 20, A tu 20, B kita adalah 4.5. Okay. So 4.5 kuasa 2. Okay. So now, 20 kuasa 2 tambahkan dengan 4.5 kuasa 2 sama dengan berapa? Thank you so much Apang. 420.25. Okay, so Q kuasa 2 sama dengan 420.25. Okay.
Bukan hipotesis, hypotenuse. Okay, so Q adalah sama dengan berapa? Alah, punca kuasakan je lah dia. Okay, punca kuasakan dia awak akan dapat sama dengan, alah, guna je lah kalkulator. Punca kuasa hipotenuse adalah sama dengan, betul, Farish Mulet, 20.5 cm. There you go. So, ini adalah 20.5 cm. Okay, settle? Settle. Okay, thank you so much to everyone. Dah 200k. Yang follow pun dah 699 orang. Sekejap, tunggu seorang lagi follow. Off, dah terbaik. Okay, so guys, saya rasa dah boleh kot kita stop. Okay, so jadi hari ni apa kita buat? Macam-macam kita buat. Okay, kita revise balik teorem Pythagoras. Okay, macam mana nak cari hipotenuse, macam mana nak kira sisi yang tak ada. Lepas tu kita up sikit, kita buat soalan yang mencabar sikit. Okay, so guys, terima kasih. Oh, even saya tengok sambil baring. Fatin, ada topi lah. Okay, thank you so much tau. Okay, sebab join, and thank you so much for your effort. Okay, you guys memang power. Okay, tak kisahlah awak belajar baring ke, belajar duduk ke, belajar dalam kereta ke. Hopefully awak dapat something hari ni. Dan saya selalu dapat 2 permintaan. Pertama adalah, you guys nak nota ni, betul? Awak nak jalan kerja ni, betul? Secondly adalah awak nak YouTube, dekat YouTube, betul? So, jadi saya akan bantu awak. Okay, saya akan upload. Okay, untuk awak. Boleh? Okay? Alright, so I think that's all for today, guys. Thank you so much, everyone. Saya sangat happy sebab you guys belajar hari malam ni. Okay? Kita jumpa lagi. Okay? Alright, thank you so much, everyone. Nama saya Teacher Farah. Kita jumpa lagi nanti. Okay? Bye. Thank you, everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care, everyone. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. By the way, nak tanya, best tak hari ni? Malam ni best tak? Dia punya ni. Awak rasa dah boleh conquer dunia ke belum? Best tak? Best. Seronok tak belajar dengan saya? Cik. Okay, baru masuk. Alamak, lambat. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.